Maning bagilah ucapan sikit sebenar bulan kemerdekaan ni. Maning nak mengucapkan selamat Hari Merdeka kepada semua warga negara Malaysia. Maning rasa bangga walaupun dah 53 nak. 53. Ini kemerdekaan mak belum aku pegang. Maning bukan dah 58. Tidak nak, itu tamat tempe kau. Maning kahwin muda nak. Dalam belas-belasan. Ya. Kak Ipul lah. Kak Ina ambil kesempatan juga kepada semua rakyat Malaysia. Banggalah kita menjadi rakyat Malaysia kerana negara kita dalam keadaan aman dan makmur. Dan kita pun menyambut bulan kemerdekaan ni di bulan yang baik, yang mulia ini. Kan kita ingat-ingatlah dulu-dulu bagaimana susahnya penderitaan. Perjuangan orang lama. Dan harus kita hargai dan harus kita contohi. Hanya orang lama je yang tahu nak. Merdeka. Semangat dia. Yalah. Abang kau ni anak muda mana? Yelah, nak ucapkan sama merdeka jugalah kan. Kita kena menghayati, kena merealisasikan dengan semangat kemerdekaan tu. Betul. Merdeka. Macam takut bini je. Merdeka. Semangat. Abang Jem. Suara makna tapi Abang Jem boleh. Abang Jem nak suruh merdeka kena 3 kali, okey? 3 kali, Dek. Semangat tau. Merdeka. Ya. Tunjukkan kejantanan, Dek. Ya. Tangan tu jangan bengkok. Jangan bengkok, kena tegak. Menghormati. Oh ya. Kemerdekaan. Pergelangan tangan tu kena tegak. Kena tegak. Angkat kata merdeka. Nampak? Lentikkan sebelah. Merdeka. Nak pensan tak? Terus dengarkan kami di Sinar FM. Terus orang kata apa? Melekat. Melekat Pekat. Melekat di Sinar FM.